anak kecil, kita train dia dengan sikap dan perkara dan perkataan yang baik supaya dia hidup dengan perkataan dan istilah-istilah baik itu dan fasa dia terus ke arah kebaikan. Tapi bila dia mula kenal benda negatif, bukan tak boleh, tapi dia memberikan dorongan. Contoh, kau ni buat aku stres lah, nanti aku boleh anxiety, kau tahu tak? Budak tadi kan kecil cakap. Dan jemaah sekalian, itu adalah satu fasa yang menunjukkan kita menghadapi fasa akhir zaman dengan lebih jelas. Sebab Nabi SAW sebutkan bahawa akhir zaman orang memang akan hidup dia rasa kacau bilang. Malah akan tiba satu masa nanti, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada menghadapi ujian waktu zaman tersebut, yang mana orang akan saling berbunuhan di kalangan jiran-jirannya hanya kerana sekeping roti. Tak berlaku ke sekarang? Dah berlaku sikit. Nak dapatkan kuasa, nak dapatkan sesuatu, tapi dia besar, bukan roti. Tapi nak sebutkan sekarang ni, sebab benda kecil, satu masa nanti benda tu kecil, tapi orang boleh berbunuhan. Sebab zaman sekarang, kita bersyukur, Alhamdulillah, Allah bagi kita kemerdekaan dah berapa tahun dah. Dan Allah bagi kita negara kita, walau berbilang bangsa, macam-macam agama, tapi kita boleh duduk hidup dengan aman lagi. Dan ada lagi kita sebutkan tentang etika dan adab kita. Dan kita ni ada identiti kita. Tengok negara-negara jiran kita, Allah uji dia dengan rasa stres. Aku stres, maka letakkan salah pada pemimpin, maka dia buat benda yang sebenarnya membawa buruk kepada dia dan orang lain, menyebabkan saham negara dia jatuh dan lain-lain. Jemaah sekalian, yang saya nak cerita bukan hal dunia, tapi sebenarnya kita nak letakkan macam mana nak hidup dalam zaman sekarang, tapi apa yang Nabi SAW ajarkan pada kita. Jemaah, zaman sahabat ada tak berlaku anxiety? Sebab anxiety semua orang ada. Dia rasa takut, rasa seram. Tapi beza, para sahabat rasa seram dan takutnya. Contoh, orang paling lemah lembut di kalangan 4 sahabat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. 4 orang sahabat ni paling lemah lembut dan santun sifatnya adalah Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman ni dia lembut, tapi dia ni pun senang tajam. Dalam keadaan dia kalau dengar orang baca ayat Quran tentang azab kubur ataupun hari kiamat, dia bukan menghadapi rasa takut yang sikit, terus pengsan. Sebab saya ceritakan sikit, mungkin dalam kita ni ada juga doktor. Anxiety ni ada beberapa tahap. Dia permulaan dia boleh gigil pada tangannya, jantung dia berdegup laju, dan dia akan mula rasa macam senak perut, rasa tak sedap perut, dan mula menyebabkan GERD atau sendawa. Dan kadang-kadang kontut-kontut pun ada. Tapi yang paling teruk, dia mula rasa sakit tu pada kepala. Dia rasa nak muntah, dan rasa dia punya gegar tu makin teruk, rasa nak muntah, dan paling teruk sekali pengsan. Para sahabat dengar ayat Quran tentang azab kubur, tentang azab api neraka, pingsan terus. Maknanya hadapi rasa takut terlebih lagi. Tapi pasal bab lain tak pernah takut. Perang, orang sikit dia tetap hadapi. Susah para sahabat menghadapi, susah, makanan tak ada. Sahabat sampai letak batu. Letak batu, kenapa kita dengar dalam hadis-hadis letak batu kat perut? Letak batu ni macam dia nak keluarkan angin, macam kita bertunggulah kira nak buang angin perut. Sebab makanan tak ada kat perut. Malah bukan hanya sahabat ada batu dekat perut, dia harap jumpa dengan Nabi. Sebab umat-umat sebelum Nabi SAW semuanya kalau susah akan jumpa dengan Nabi dia. Minta, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Ibrahim, wahai Nabi Isa alaihissalam, minta. Kalau boleh minta dengan Allah makanan. Diorang umat sebelum Nabi SAW, Nabi-Nabi sebelum, semuanya umat dia kena minta Nabi dia untuk doa, baru dia dapat.
Dan bila Nabi SAW dia nak minta jumpa Nabi selak perut Nabi ada 3 batu. Maknanya Nabi lagi lapar daripada sahabat itu. Nak menunjukkan Nabi ini juga manusia. Jemaah, bila kita menghadapi satu masalah, tak ada orang yang hidup dalam dunia ini tak pernah menghadapi satu masalah yang besar. Dan saya boleh katakan majoriti daripada saya ibu-ibu, mungkin atas umur, ada yang 40-an, banyak 40-an. Dan yang ke atas, kita ni hidup kita mesti pernah hadapi masalah yang buat kita rasa sakit daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Betul? Betul tak? Kita akan ada hadapi ujian macam ni. Dan Allah SWT memang ada bagi penyelesaian dalam Quran, dan Nabi SAW bagi penyelesaian dalam Quran, dalam hadis juga. Tapi kita ambil cara mudah saya nak ajarkan hari ini. Yang di kalangan kita ni ada ni belajar sunnah Nabi, tapi kadang-kadang kita cuma meletakkan sunnah Nabi ni hal agama je. Tapi sebenarnya sunnah Nabi ni mengajar kita macam-macam benda. Hari ini saya tak tahu nak ceramah sampai pukul berapa. Biasa sejam je kan. Kan melampau pula. Jadi saya target apa yang saya nak cerita, saya cerita basic je. Iaitu waktu kita menghadapi masalah dalam hal duniawi, ambillah sunnah Nabi dan cara Nabi. Sebab ingat, ibu-ibu sekalian, pada umur kita ni dah atas 40. Kita kan atas 40. Umur berapa? Atas 40 cakap. Kalau cakap umur sebenar, cakap best. Sebab umur ni bagi tahu air. Kalau ustaz-ustaz ke siapa, hajah umur berapa? Atas 40. Macam tu cukup. Ya. Dan kita ni tak perlu hidup stres dah. Sebab kena tahu, orang yang menopause, dia dah mula menghadapi fasa sama macam orang lelaki. Sebab tu kita tak pernah dengar, jarang kita dengar orang sakit jantung sebelum menopause, betul? Okey. Jadi bila kita dah mula, kalau dah mula menopause, kita akan mula sakit. Dan kita ni tak sepatutnya stres dah. Banyak dah ujian kita hadapi. Ibu-ibu lah menghadapi ujian lagi banyak dan macam-macam. Sebab apa? Sebab dia fikir paling banyak sekali, lagi banyak daripada orang lelaki. Orang lelaki dia boleh duduk. Buat apa tu? Tak ada apa-apa. Takkan tak ada apa-apa. Kalau kita duduk pernah tak ada apa-apa? Tak, mesti berfikir. Orang lelaki ni dia boleh duduk tengok tembok tu dan tak fikir apa-apa. Berapa minit? 5 minit, setengah jam. Boleh kosong yang otak macam jam. Itulah orang lelaki. Tapi orang perempuan menghadapi banyak ujian. Dan tak perlu kita stres. Macam mana nak mengurangkan rasa macam tu dengan sunnah Nabi? Yang pertama sekali, jemaah sekalian, benda ni bukan hanya ingat kita tentang Nabi, tapi Nabi SAW. Pertama sekali adalah kita kena belajar banyak sirah, banyak sunnah, apa yang Nabi pernah buat. Sebab dekat situ kita akan belajar macam mana sahabat berinteraksi dengan sesuatu, macam mana Nabi berinteraksi dengan sesuatu. Ada orang datang marah dengan kita, kita mesti rasa marah balik dan stres. Pernah seorang Yahudi datang kepada Nabi SAW, datang dekat Nabi. Nabi tengah duduk depan sahabat ni, dia cokak leher Nabi SAW kat baju. Wahai Muhammad, aku nak hutang. Sebab ada umat Nabi SAW yang berhutang dengan Yahudi ni. Dia minta tuntut hutang dia. Waktu tu sebelah Nabi, orang paling rapat dengan Nabi yang waktu tu yang paling tegas, pantang orang melenting sikit depan Nabi, dia pun cepat marah. Ya Rasulullah, izinkan aku nak pancung. Itulah Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar kita tak pernah dengar dia pancung orang depan Nabi kan? Sebab Nabi tak pernah benarkan. Sebab Nabi sentiasa tunjukkan kasih sayang. Ingat tu belajar. Benda tu kita nak dengar lalu, tapi kita tak ambil. Nabi ni kalau orang marah, Nabi takkan terus marah. Nabi akan tanya. Nabi tanya, kenapa kau marah? Apa yang kau nak? Ada orang berhutang aku dan aku nak hutang aku. Boleh. Nabi SAW suruh Sayyidina Umar ambil duit daripada
daripada Baitul Mal untuk bayar hutang kepada Yahudi ni, dalam keadaan 2 kali ganda. Kenapa 2 kali ganda? Sebab Sayyidina Umar melukakan hati dia juga, sebab cakap dengan kasar, sedangkan dia datang menuntut hutang kan. Kau bayangkanlah kalau kita ni kan, aku ni dah lah backup, tolong nak cuba backup kan, kena pula sebab aku tu kira aku buat salah juga. Lepas tu dia juga kena pergi ambil duit tu nak bagi kat orang Yahudi tu. Panas tak hati dia? Ui, panas. Kita rasa geram. Tapi apa yang Nabi SAW buat tu sebenarnya ada hikmah. Apabila Sayyidina Umar bagi hutang tu, nak bagi, orang Yahudi tu tolak. Aku dah tak nak hutang. Dan ketahuilah wahai Umar, mulai hari ini aku menjadi seorang Islam. Kenapa? Sebenarnya dia nak sahkan orang Yahudi dan orang Kristian, memang dalam kitabnya dah disebutkan sifat Nabi ni macam mana, dan dia memang uji ni untuk tahu sifat Nabi, iaitu Nabi ni penuh kasih sayang. Dia takkan marah. Dia takkan marah. Malah bila macam tu masuk Islam. Sebab apa? Rupanya dia tengok Nabi penuh kasih sayang. Yang ngamuk tu sahabat dia. Sebab sahabat ni sifat dia, semua manusia sifat dia berbeza-beza. Benda yang sama, macam bukan hanya menghadapi masalah yang besar di mara orang, sama macam mendapat satu benda yang tak sedap atau tak best. Pernah seorang sahabat ni memberikan hadiah, iaitu siapa dia? Salman Al-Farisi. Dia ni kalau bagi hadiah kepada Nabi ke apa, dia bagi sesuatu kepada Nabi, dia nak uji Nabi juga. Tapi ada juga dia pernah bagi kepada Nabi SAW. Nah, ini sedekah. Nabi tak makan, Nabi bagi sahabat. Tapi bila hadiah, dia ambil. Baru nak menunjukkan apa? Nabi SAW, dia tak mengambil sesuatu yang sedekah ni apa? Sedekah ni tanda kesian. Tanda kesian ataupun simpati. Tapi bukan nak merendahkan diri. Tapi Nabi tak terima, Nabi tolak tepi. Tapi kalau hadiah, samalah juga macam kita ni. Nabi tak marah pun. Nabi tak marah. Kadang-kadang terasa tak kalau tiba-tiba lah anak bagi duit raya kat kita, atau bagi duit belanja saja-sajalah dekat kita. Kalau anak ni bagi saya lah, ni pendapat saya, agak kurang adabnya sekiranya seorang anak bagi duit dekat mak dia dan cakap, mak ni sedekah sikit untuk mak. Bagi saya kurang adab. Rasa macam kau ingat dia minta sedekah. Tak. Tapi kalau dia bercakap, mak ni sikit hadiah untuk mak, happy tak? Happy. Nampak sesuatu tu berbeza dengan sunnah Nabi SAW. Sama juga kalau contohnya pernah seorang sahabat ni, dia bagi hadiah kepada Nabi, dan dia, maaf, ni satu lagi kisah, seorang sahabat ni dia bagi, dan dalam keadaan dia memang saja je bagi kepada Nabi SAW satu makanan yang masam, buah anggur yang masam. Kita kan kalau jadi ada makan kan, aduh, tanya lagi ada makan. Kalau semua makanan tu kurang garam, mesti ada yang bangun. Sebab kita ni mak-mak, pantang botol kurang garam, mana garam memang dia tabur kan. Tapi jemaah sekalian, kita ni akan sebut ni kurang masin, ni tak sedap macam ni, kena campur, kena tambah, sebab kita dalam kemahiran tentang tu. Dan kita ni kalau boleh, kita nak cakap tu untuk kebaikan orang lain. Tapi Nabi ajar kita apa? Walaupun benda tu memedihkan hati, walaupun kecil, Nabi SAW waktu tu Nabi tak buat apa-apa. Nabi tak cakap. Nabi terus makan dan makan. Nabi makan seorang kan. Sampaikan sahabat lain, kemarin Nabi makan seorang, tak kongsi pun, Nabi kongsi. Sebab Nabi tak nak orang lain cakap buruk tentang makanan. Menunjukkan kita ni jemaah dalam hidup, bermula daripada masalah paling kecil. Bila kita hadapi, Nabi ajar, kalau kita boleh hadapi itu seorang-seorang, kita diam je seorang-seorang. Tapi kalau benda ujian tu besar sekalipun, yang buat orang trigger kita depan orang, berat biasa orang nak provoke kita, kita kena bertindak dengan tenang.
Sebab dalam hidup ni, kita bukan nak mewah, kita bukan nak berjaya. Itu semua sebenarnya nak mengejar satu benda yang kita sebut, bila aku berjaya, aku rasa tenang. Bila aku kaya, aku rasa tenang. Hakikatnya bukan yang tengah-tengah tu tujuan. Sebenarnya hidup kita nak tenang. Nabi SAW mengajar kita untuk banyakkan tenang bila menghadapi. Sebab tu hadis yang masyhur, famous, ingat, kita ni, kita bukan orang hafal Al-Quran, mungkin bukan semua. Dan kalau kita ni juga bukanlah ahli hadis yang tahu tentang semua hadis. Tapi ada beberapa ayat Quran dan hadis yang walaupun kita ni bukan orang yang menghafalnya, tapi kita selalu dengar. Contoh, hadis tentang la taghdab. Hadis tentang apa tu? Jangan marah. Bila tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apakah nasihat kau kepada aku? La taghdab. Apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Apa lagi ya Rasulullah? La taghdab. Apa lagi dia tanya? La taghdab apa maksudnya? Jangan kau marah. Kalau kita, contoh kita tanya dengan pengurusi majlis, boleh tak bagi nasihat satu sikit? Pengurusi majlis pun cakap jangan marah ya. Lagi nasihat lain, jangan marah. Lain, tak boleh ke lain? Lagi kita marah lah kan. Lagi kita marah, tak ada ke lain cakap sama ya. Tapi nak tunjukkan sebenarnya sifat untuk tak marah tu kalau diulang-ulang dalam balaghah, dalam bahasa Arab, kalau diulang-ulang satu benda yang sama, maknanya nak menekankan itu sangat-sangat penting. Sama macam who next? Your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. Betapa pentingnya mak, barulah ayah. Sebab tu kita dalam hidup, hujung zaman kita akan diuji dengan rasa marah, kita akan diuji dengan kehilangan. Dan ingat, apabila satu kehilangan berlaku, baik dalam organisasi, baik dalam masyarakat, baik dalam apa bentuk sekalipun, tidak ada satu orang pun, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, tak ada orang pun dalam dunia ni, kalau dia diuji dengan satu benda walaupun sekecil, dicucuk satu jarum, melainkan Allah SWT kurniakan kepada dia satu kebaikan. Kalau kena cucuk satu jarum, boleh dapat kebaikan. Kalau kena hadapi ujian-ujian lain, jemaah, kita mungkin akan berlakunya kehilangan orang yang kita sayang dan kita cinta dan kita manjakan, yang kita sangat-sangat, kita sampai pernah sebut orang tu, aku tak boleh kehilangan kau. Jemaah, mak yang melahirkan saya masih hidup, dan saya menghadapi ujian yang pelbagai, dan saya sampaikan apa yang saya hadapi, saya belajar daripada apa yang saya amalkan. Dan saya suka untuk sampaikan sunnah Nabi tentang mengawal perasaan, sebab saya sendiri pernah menghadapi pelbagai ujian dan saya nampak pelbagai miracle. Contoh yang terbaru, saya setiap tahun pergi haji, tapi dalam sebelum pergi haji, Allah mesti uji. Mak yang mengandungkan saya hidup lagi, alhamdulillah. Tapi mak yang menjaga, maknanya kalau kita panggil dulu bahasa sekarang ni babysitter lah. Tapi dia jaga saya daripada kecil, waktu mak saya bekerja, sehinggalah saya besar. Walaupun dah kahwin, dah ada anak, balik rumah tetap akan singgah rumah dia juga, nak pergi makan atau ziarah. Macam mak sendiri. Sebelum saya pergi haji tahun ni, mak saya meninggal. Saya rasa nyawa tu macam dicabut kat hati. Naik motor daripada KL, turun daripada Puchong, balik ke Seremban. Sebab masa tu isteri saya tak boleh nak bawa sebab ada baby. Saya pergi balik, perjalanan yang biasanya ambil 1 jam, saya ambil masa 2 jam lebih, sebab menangis sepanjang jalan. Esok tu baru meninggal mak. Esok tu atuk saudara saya meninggal, baru je ziarah waktu raya. Esok tu juga 3 hari betul-betul pakcik saya meninggal, baru je ziarah waktu raya yang lepas juga, baru je dapat nasihat daripada dia. Rupanya Allah nak bagi, belum, Allah uji lagi.
kereta saya, Alhamdulillah Allah bagi rezeki, saya pakai kereta Mercedes murah yang kereta lama, tapi kena tukar enjin. Lepas tu motor saya yang Cenia yang terkangkang kena duduk tu, masuk bengkel, bawa pula motor skuter saya satu lagi, yang sebenarnya skuter tu saya bagi ayah saya. Saya bagi cakap, bah, minta maaf, nak pakai motor boleh tak? Motor kau minta izin, kenapa? Sebab dah bagi abah pakai. Tak apa, kau pakai untuk kerja. Saya pakai, saya accident 3 minggu berturut-turut sebelum gaji. Accident sampai helmet tu pecah, tapi saya tak retak. Ujian dia macam rasa macam mana nak cakap? Kalau orang cakap, kalau orang dululah yang tak tahu bezakan di antara benda syirik dan tidak tu, akan cakap apa? Kau kena mandi bunga. Betul tak? Teruk sangat ujian kau ni, kau kena mandi bunga. Tapi jemaah sekalian, apa yang Allah bagi? Rupanya Allah bagi untuk berkhidmat lagi untuk haji, dan saya merupakan visa, antara visa terakhir yang dikeluarkan oleh tabung haji. Sama juga macam saya viral. Ni bukan nak cerita viral, tapi nak ceritakan nanti hikmah dia. Kita ni akan tahu. Saya cerita testimoni saya sendiri sebab saya mengamalkan apa yang saya boleh usahakan. Saya tak kuat. Saya ustaz pun, tapi waktu biasa saya tetap manusia. Saya ustaz sekalipun, haji, kau hafal Quran semua sekalipun, tapi saya tetap manusia yang akan diuji.